Assalamualaikum adik-adik, update pasal kebun makcik ni. Ni makcik dah mula letak daun. Ni daun kering. Makcik letak sini. Lepas tu tambak tanah lagi. Makcik ratakan dulu supaya dia banyak tanah ni jadi sihat. Di dalamnya ada daun ni dah. Daun yang makcik cabut-cabut di sini, makcik letak bawah dia dan taruh tanah. Dan ni pun yang daun kering ni, atas dia pun makcik letak tanah juga. Dan tunggu berapa hari baru kita boleh tanam. Tunggu seminggu ke. Tu ambil tanah. Letak tanah. Makcik nak letak macam padi punya kulit ni. Apa ni? Sabut kelapa ni. Lepas tu sebelum makcik tanam, makcik gaulkan dia dulu. Gaul-gaulkan tanah tu biar dia sekata, baru boleh tanam. Oke, cukup. Makcik rehat dulu lah. Penat dah. Makcik buat sikit-sikit je. Nanti rehat 30 minit. Buat lagi. Okey adik-adik, terima kasih menonton.